Tak lama lagi kita akan harap satu lagi pilihan raya kecil PRK bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUT, Air Kuning, Perak. Macam biasalah bila ada PRK mesti ada calonnya. Rasanya semua pun dah sedia maklum. PRK Air Kuning hanya menyaksikan pertemuan 3 penjuru di bawah kawasan Parlimen Tapah yang mana calon mewakili Kerajaan Perpaduan iaitu dari Barisan Nasional BN, Yusri Bakir, calon Perikatan Nasional PN, Abdul Muhaimin Malik dan Timbalan Setiausaha Agung Parti Sosialis Malaysia PSM, Bawani KS. Tapi kita bukanlah nak cerita pasal semua calon tu. Kita hanya nak cerita tentang satu calon dari Parti Pembangkang, tak lain tak bukan, iaitu calon PN lah. Baru-baru ni tular di medsos bila ada yang mendakwa bahawa Abdul Muhaimin atau lebih mesra disapa Ustaz Muhaimin di kalangan mereka tu, dia dapati telah menipu tauliah agama. Umum mengetahui yang sebenarnya Tauliah Agama Negeri Perak telah menetapkan syarat pemegang tauliah mesti tidak terlibat dengan mana-mana parti politik. Tapi jika nak diikutkan, calon PN ni adalah seorang ahli parti politik yang sangat aktif. Ada jawatan iaitu sebagai YDP PAS kawasan Tapah secara sah bermula tahun 2021 lagi. Malah sekarang ni diangkat untuk jadi calon PRK Air Kuning pula. Jelas kat sini yang calon PN telah menipu untuk mendapatkan tauliah lah ya. Kalau bab tauliah agama pun dia sanggup menipu, boleh agaklah yang dia mungkin banyak akan menipu rakyat di Air Kuning jika menang nanti. Sedangkan peraturan semasa melarang individu yang memegang jawatan politik atau bertanding dalam pilihan raya daripada mendapatkan tauliah sedemikian. Tauliah Agama Negeri Perak sendiri yang telah menetapkan syarat pemegang tauliah mestilah tidak terlibat dengan mana-mana parti politik. Negeri Perak ni dia special sikit sebab Sultan Nazrin cukup tegas tentang isu berpolitik dalam masjid. Sebab benda ni lah penyebab orang kampung berpecah belah. Sultan bukan takat larang pemimpin politik ceramah di masjid. Wakil rakyat sendiri pun tak boleh ceramah kalau kata dalam masjid. Tak cukup dengan tu, kalau kita aktif dalam parti politik, jangan haraplah nak dapat tauliah mengajar. Datang si calon PAS yang mengaku dia ada tauliah mengajar agama, dalam masa yang sama dia juga YDP PAS Tapah. Bermakna kat sini ada penipuan waktu interview untuk dapatkan tauliah tu lah. Bila kita menipu Jabatan Agama Islam Perak, bermakna kita juga telah menipu Sultan Perak lah kan. Jadi tak heranlah bila Tuan Ibrahim Tuan Ahmad pun buat signal suruh belah cepat bila wartawan tanya soalan. Sesuatu kan. Malah bila pemberita cuba nak dapatkan jawapan Muhaimin sendiri tentang dakwaan ni, dia cuba nak elak pula, seolah-olah sedang menunggu untuk merangka skrip baru pula. Saya ingat yang tu clear, yang tu semua clear sebab kita dah ada keputusan daripada Majlis Agama Islam. Yang tu semua tak ada masalah pun, insyaAllah. Tak ada masalah pun, insyaAllah. Okay. Kalau tak tipu, boleh je cakap terus terang dan buktikan lah kan. Simple je. Tak perlu nak berdolak dalih lagi. Orang yang berdolak dalih ni sebab dia dah kantoi. Tak tahu apa lagi nak digoreng. Nampak gayanya, belum jadi wakil rakyat pun dah kantoi tipu macam ni. Boleh bayangkan tak? Macam mana bila dia diangkat jadi adun Air Kuning tu nanti? Rakyat Air Kuning berhak memilih pemimpin yang bersih, berintegriti dan menghormati institusi negeri. Jadi, pilihan di tangan anda, wahai penduduk Air Kuning. Selamat mengundi.